hanya berpunca daripada kesilapan huruf alif, takut-takut lafaz takbir kita di dalam solat akan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari, satu huruf. Alhamdulillah, hari ini kita nak masuk satu huruf yang sangat senang, yang biasa kita baca. Boleh dikatakan ini adalah huruf pertama yang kita akan kenal untuk orang yang nak belajar Al-Quran. Apa dia? Iaitu huruf alif, ataupun nama sebenarnya iaitu alifun. Walaupun huruf alif ni dia tidak terima baris kerana fungsinya untuk memanjang, tapi kalau kita salah sebut huruf alif, kita takut kita akan menyebabkan bunyinya berubah dan berlaku kesilapan. Contoh, huruf alif ni dia mesti dibunyikan dengan bunyi a. Dia tidak boleh dibunyikan dengan a. Dia mesti kena bunyikan a. Contoh, kalau salah dia akan bunyi wa ma malakat. Kan bunyinya pelik, tetapi bunyi yang sebenarnya adalah wa ma malakat. Contoh yang lain pula. Apa dia? Contoh lafaz kalimah Allah, lafzul jalalah. Okey, kalau silap dia akan bunyi Allah. Allah. Sebenarnya bukan bunyi O, tetapi Allah. Hati-hati, bahaya, hanya berpunca daripada kesilapan huruf alif, takut-takut lafaz takbir kita di dalam solat akan salah dan menyebabkan rukun qauli kita silap. Takut solat kita tidak sah. Jadi insya-Allah, penting tak huruf alif ni? Penting. Jadi sama-sama kita perbetulkan dapat sesuatu. Nak tak kalau saya sambung setiap huruf, keseluruhan huruf, 29 huruf sepanjang bulan Ramadan? Kalau nak, tulis dekat dalam komen, nak sangat. Dan jangan lupa untuk share video ni untuk manfaat bersama. Pastikan bunyi huruf alif dengan betul bukan a. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa dalam video seterusnya.